Alhamdulillah. Alamak, mana lampu kau bang? Lampu belakangnya hidup Lampu depan tak hidup. Kau jalan nengok belakang kan nengok depan. Mentol dia terbakar lah tu. Tapi itulah dia menggamit memori lah. Memori silam bila nampak orang bawa motor ke hulu ke hilir dengan headlamp yang tak menyala tu kan. Ada cerita marin lah zamanan baru-baru nak habis sekolah masa tu kan. Masa tu baru habis SPM. Lepas tu macam biasa lah. Dia memang dah jadi kebiasaan lah kan. Budak-budak zaman tu rasa sampai sekarang macam tu kot. Dia dah menjadi kebiasaan. Habis dia jawab paper SPM dalam 2-3 hari relax kat rumah. Lepas tu dah terus pergi cari kerja. Lepas tu pula ada nak pergi cari kerja payah bila nak cari yang jauh-jauh ni kan. Sebab masa tu dia memang tak ada transport. So arwah Pak Long dan mari dia ada 2 biji motor. Dia memang pengguna Tegar Honda lah masa tu. Dia ada S5 sebiji. Lepas tu Honda C70 sebiji. Tak macam mana dah tak ingat lah. Pak Long dan barilah dan pinjam dia punya C70 tu kan, lampu bulat tu. Motor tu dah lama. Lepas tu dia punya headlamp tu goma betul terbakar. Kejap-kejap padam. Dah tukar mentol padam. Lepas tu dia punya signal dia kalau menyala pun dia menyala macam tu berkolip tidak, apa pun tidak. Dia punya nak merasuk ada signal tu kan. Apa dan buat? Dan tolak sekali. Lepas tu dia tekan tengah. Dan tolak sekali dan tekan tengah. Bagi nampak macam dia berkolip lah. Lampu brake tu saya cakap lah manjang tak ada. So kau bayangkan lah dengan motor yang dalam keadaan nazak macam tu kan. Dah meratur remboi dah. Selambur kau dah. Masa tu baru dapat lesen. Tapi dapat lesen pun tak guna. Sebab kan motor tu mana ada retak. Arwah Pak Long dan Marin memang dia biar macam tu. Sebab motor tu buat jalan-jalan dalam kampung tak pernah dia bawa motor tu pergi pokan. Selain daripada bawa pergi balik kerja, meratur lah berjalan. Mandi terjun lah, mandi kolam air panas kat Congkau tu lah, pergi masjid tanah, main snooker. Motor gearbox ada 3 bila jalan jauh tu mangai naik moyang kanan monung tak kau. Lepas tu sekali-sekala tu merasuk lah pakai motor bapak tiri dan dulu ada bapak tiri dia pakai Spy. Tapi nak pakai motor tu sekali-sekala lah. Sebab dia pun memang pakai motor pergi balik kerja kan. Itu pun sama penyakit lampu tu kadang ada kadang tidak. Memang itulah penyakit motor zaman dulu. Signal dia pun sama penyakit seharap lah dia nak menyala. Kalau menyala pun dia menyala macam itu tak ada kolip-kolip dah. Tapi bila dah sambung belajar kat Bangi ni, arwah bapak dan borian motor sebiji, motor Yamaha SRE, barulah merasuk motor yang tak ada masalah lampu, tak ada masalah signal. Yang masalah pula dia punya auto clutch tu gila. Kejap elok kan macam kita bawa motor-motor auto clutch LC ke Legenda ke kan. Tapi kejap-kejap dia gila. Bila datang gila itu garang, dia punya auto clutch tu tiba-tiba convert dengan sendiri jadi clutch kaki. Tahu tak clutch kaki? Kalau motor auto clutch biasa, alah orang nak bercerita dia duk pumpam dia punya motor dia kalau motor-motor yang auto clutch yang biasa kan, macam motor-motor LC, motor Legenda, AS5 apa semua tu, dia kalau kau dah masuk gear, tak kira lah gear berapa sekalipun, gear 1, 2, 3 ke 4 kan, masuk motor tu dalam keadaan ada gear, kalau kau berhenti dia takkan mati. Memang sifat semula jadi motor yang auto clutch tu macam tu. Dia tak macam motor yang manual clutch ni lah. Kalau kau berhenti dekat tepi-tepi jalan, dekat traffic light kau, dalam keadaan motor kau ada dalam gear, kau kena tarik kau punya clutch ni. Dan motor yang ada clutch kaki tu, dia macam motor yang pakai manual clutch lah. Padahal dia tak ada clutch tangan lah. Bila dah berhenti ke apa kau kena pastikan gear kau tu dah siap-siap free, ataupun kau tekan dia lah dia punya pedal gear tu. Kalau kau tak sampai memang mati terus motor. Lepas tu kalau macam nak memulakan perjalanan kan, biasa kalau motor-motor auto clutch yang normal lah kan, kau masuk gear 1, lepas tu motor tu elok dia berada dalam keadaan pegun, tidak bergerak tu kan, enjin pun hidup, kau tinggal pulih throttle tu, lepas tu dia jalan lah macam biasa. Arwah motor SRE dan Marin tu, kau nak masuk gear, kau tak boleh lopeh, kau kena pulih minyak, lepas tu kau lopehan pelan-pelan dia punya pedal gear tu. Takkan sekso nak membawa Kalau orang yang tak biasa bawa motor dan memang dimaki-maki lah motor tu, lepas tu dia tinggal tepi jalan. Berapa ramai kawan kat tempat belajar dan Marin give up bawa motor dan benda tu dia tak tahulah apa masalah dia. Kalau macam memang sifat semula jadi macam gitu, tak apalah kan, kita boleh terima lah dengan hati yang terbuka. Tapi masalah dia kejap-kejap elok, kejap-kejap dia macam motor auto clutch biasa, kejap-kejap dah macam gitu pula perangai. Kau kena pandai kontrol kau punya clutch kaki tu. Tapi itulah motor tu pun dah arwah dah, kena rembat. Motor exhaust pom-pom ni awet yang bawa lah, pakai tudung nampak tu. Anda awet-awet motor sekarang dah lah awet, skema pula tu pakai spek. Dia starter pack kalau budak-budak skema ni dia pakai spek. Lepas tu rambut sikat topi. Zaman dan lah Marin kan. Sekarang ni sikat topi ni dah jadi satu passion pula dah. Yang tak skema muka macam Baragas pun goma yo duk sikat-sikat topi gini.
Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay.